Okay, untuk muka surat 4. Okay, tengok jika dia kata graf menunjukkan y sama dengan 2x kuasa 2 campur px campur q. Macam tu je dia kata. Lepas tu dia kata, jika alfa dan beta ialah punca-punca. Ingat ayat saya tadi, bila dia kata punca-punca bermakna alfa dan beta tu adalah nilai-nilai bagi apa? X. Tapi kalau perasan dekat graf ni, dah ada nilai-nilai bagi X. Nampak tak? Okey, nyatakan alfa tambah beta. Jadi, alfa tambah beta adalah 2 tambah 5. Dia dah bagi pun. Jadi, dapat berapa? 7. Selesai. Dan alfa darab beta adalah 2 darab 5. Dapat berapa? 10. So, kalau dia tidak beri, awak kena cari menggunakan rumus. Yang apa? HTP sama dengan negatif B per A. Macam itulah. Macam tadi. Okey. Tapi dah diberi dah tu. Nilai-nilai bagi X. Nampak tak? Ni nilai bagi X kan? Okey. Selesai. B pula. Diberi punca-punca H dan K. Okey, nampak? Dia tak bagi alfa beta, dia bagi HK. Tak apa. HK ni kita anggap alfa beta. Bermakna ni alfa ni adalah beta. Itu je. Bentukkan persamaan kuadratik. Bila soalan bentukkan persamaan kuadratik yang punya punca-punca ni, ada rumusnya. Okay. Apakah rumus untuk membentuk persamaan kuadratik ni? Rumusnya adalah X kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP sama dengan kosong. Ini rumusnya. Faham? Okay, jadi bermakna isikan je. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca yang dia suruh buat apa? Mempunyai punca-punca H per K, K per H. Jadi H per K tambah K per H. Macam itulah. Hasil darab punca pula H per K darab K per H. Begitu. Sama dengan kosong. Lepas tu kita kembangkan. Yang ni tambahkan. Kena samakan penyebut. So darab H darab H darab K darab K. So dia akan jadi H kuasa 2 campur K kuasa 2 per KH. Bila kita darab pula kita boleh matikan. Bila mati jangan kosong. Apa? Jadi 1. Lupa tulis X. Sekejap. Ni selalu juga careless. Baik. Lepas tu kita akan menggantikan. Alamak, mana nak cari H kuasa 2, K kuasa 2. Itu yang diberi permulaan ayat tadi. Permulaan ayat di sini. Di sini. Okay. Jadi kena buat apa? Rumus. Jadi apa rumus yang perlu dibuat? Hasil tambah punca adalah negatif B per A. Hasil tambah punca. Punca yang diberi apa? Ikut je. H campur K sama dengan negatif B. B mesti dapat daripada persamaan. 6 ni bawa ke sini jadi tolak 6. Tu C. Saya tak buat tu. Lupa dah. B adalah 2. A adalah 3. Alamak ni H tambah K. Yang ni H kuasa 2 tambah K kuasa 2. Aduh. Tak sama pula. Wujudkan. Jadi kita buat apa? Kuasa 2 kan dia. So bila kuasa 2. Yang ni akan kembang. Macam ni. Jangan main H kuasa 2 tambah K kuasa 2. Tak boleh. Kembang tu hati-hati. Tengok betul-betul. Negatif 2 per 3. Kalau kuasa 2. Dia akan jadi 4 per 9. Ni kembang nampak tak? Ni proses menengah rendah. H kuasa 2. KH. KH. K kuasa 2. So, H kuasa 2. Nampak tak? Tambah K kuasa 2. Yang ni akan jadi tambah 2 KH. Betul. Nampak tak dah wujud H kuasa 2 dengan K kuasa 2 tu? So, kita nak penggantian kan? Kita gantilah. Kita tinggalkan tu. So, jadi automatik perasan tak? Dah terwujud. Dah terwujudnya ini. Untuk kita gantikan dalam ini. Faham? Faham tak? Jadi, sekarang ni selesai yang itu. Okey. Apa yang tak ada lagi? KH kan? Okey. Hasil darab punca adalah C per A. Hasil darab punca? H darab K. Betul. Sama dengan C
Negatif 6 per 3 saya tak buat tu. Saya tak kesanakan. So awak patutnya kena susun dulu macam ni. Faham? Jadi HK dah adalah negatif 2. So dah dapat dah HK kan. So gantilah dalam ni. So, jadi 4/9 tolak 2. KH dengan HK samalah. Jadi 4/9 tambah 4. Jawapan akan jadi 40/9. Ya ke? Betul lah tu. Okey. Dah dapat kan? Jadi ini adalah H kuasa 2 tambah K kuasa 2. So mana tadi persamaan kita? Yes, yang ini. So saya ganti kat sini bawah. X kuasa 2 tolak kurungan besar 40/9 per KH sahaja. Mana? KH dengan HK sama kan? Negatif 2. X tambah 1 sama 0. Okay, so 40/9 bahagi 2 dapat berapa? 20/9. Jadi X kuasa 2 tolak-tolak jadi tambah. Okay. So kuadratik tak boleh ada pecahan dekat situ. Awak semua darab dengan 9. So jadi 9X kuasa 2 plus 20X plus 9 sama dengan 0. Okay? Faham? Itu konsepnya. Jadi cuba fahamkan dia punya konsep dia, video-video ni. Macam mana kita nak buat. So asal usulnya nak mencari apa tadi? Persamaan kuadratik. Lepas tu banyak pula masalah timbul. So you kena carilah, takkan nak biar. Mana boleh Mac dapat terus jawapan terus. Ada tak ada. Kena cari. Bedah. Okay, alright. Okay, next C. Okay, kita tengok C. Dia kata, mempunyai persamaan kuadratik itu mempunyai apa? S, dua punca berbeza. So, jadi bila dua punca berbeza, pertama sekali semua kena kumpul dulu. Jadi, persamaan kuadratik dia mesti sama dengan kosong. Itu je. So, kumpul je dulu. Biar ni jangan kembang sebab dia adalah perkali bagi X. Tak payah kembang, nanti pening. Okey dah. So, ayat kat sini bila dia kata mempunyai dua punca nyata berbeza. Yang ini adalah konsep dalam persamaan kuadratik. Kalau dia kata dua punca nyata berbeza ni, maknanya kita kena pakai B kuasa 2 tolak 4AC. Dua punca nyata berbeza lebih besar daripada kosong. Kalau tak kan, kalau tak ada, ni namanya B kuasa 2 tolak 4AC, namanya ni apa kelas? Pembeza layan good. Kalau tak ada ni, macam mana orang nak cari kuadratik ni? Boleh ke guna EQN? Tak boleh. Faham tak? Itu je ceritanya. Okay? So, B masukkanlah. B mesti dekat X. Ini hati-hatilah. Banyak kali salah. B mesti dekat X. Bukannya masukkan X tu. Itu je. Jadi, 3H tolak 1 kuasa 2 tolak 4A. Dekat X kuasa 2, 1. Tak ada nombor situ kan. Jadi, 1 lah. C pula yang selebihnya ni semua. Bukan hujung je. Tak. Maknanya tidak ada kena mengena dengan X tu. Kena masukkan. Macam tu. Bukannya kau masukkan X kat situ. Okay. Bila dah kuasa 2, apa lagi yang kena buat? Tak ada benda lain. Kena kembang. Ni mendengar rendah. Tolak 4 darab 1, 4. Darab dulu satu-satu. Tak payah kelang kabut. Kembanglah. Faham? So, ni kembanglah. Selesaikanlah. Ni. Tahu apa tu? Okay, good. Ni. Yes. Okay, lepas tu, pandai pun. Equation lah. Bila syarat-syarat equation kena tengok dekat H kuasa 2 ni amat penting. Mesti dia positif, tak boleh negatif. Kemudian tengok nombor ketiga-tiga ni boleh dikecilkan atau tidak. Kalau tak boleh, tak apa. Jalan. Baru jalan awak punya equation. So, ada syarat. Jangan main suka-suka hati je. So, nanti dapat yang pertama. Kat sini X. Kau jangan tulis X pula. H lah. H sama dengan 3. Yang kedua
H sama dengan negatif 13/9. Okey. Oleh kerana dia lebih besar, jangan letak sama dengan tak boleh. Asingkan dua-dua jawapan ni. So, mana satu lebih besar, satu lebih kecil. 3 ni positif, yang ni negatif. Jadi, dah sasarlah positif ni besar. Jadi, H besar 3. H kecil. Macam tu. Dia mesti ada dua-dua. Faham? Okey. Tengok. So, ini amat penting. Kat sini berlaku banyak kesilapan. Dia biar jawapan sama dengan tak boleh. Dia mesti sampai sini. Mana boleh tiba-tiba sama dengan sedangkan ada julat kat situ. Lebih besar, lebih kecil. Tak boleh. Okey. So, tu jawapan dia. Okey. Lepas itu, nombor 6. Okey, kejap. Saya kecilkan ni. Okey, nombor 6 pula dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, ungkapkan dalam bentuk vertex. Okey, sekarang kita kena ulang balik. Macam mana konsep penyempurnaan kuasa 2. Okey. Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Bila penyempurnaan kuasa 2, dekat x kuasa 2 tidak boleh ada apa-apa nombor. Jadi, keluarkan negatif 2, kita guna kaedah pemfakturan. Jadi, negatif 2 darab apa? Dapat negatif 4 darab 2. Faham? Betul tak? Mesti kembang dapat balik. Itu konsepnya. Tapi 5 ni macam mana nak buat? Okey. Tak, kenapa tambah sedangkan sini tolak? Sebab sini tolak. Tolak tambah baru jadi tolak. Awak letak 5 ni perkan dengan 2. Sebab nanti 2 darab dengan 5/2 kan mati. Dapat 5. Faham? Okey. Okey, sampai sini mula penyempurnaan kuasa 2. Macam mana nak buat penyempurnaan kuasa 2? X kuasa 2 selepas X. Okey, mula. Tambah dulu. Tambah. B/2. B kita positif 2. So, 2/2. Mesti per 2. Rumus dia adalah per 2. Okey. Kuasa 2. Lepas dah tambah, mesti tolak balik. Macam tu je cukup. Okey. Dapat ni? Lepas tu, kita akan pakai pemfakturan. Ni semua nota. Jadi, bila saya cakap satu-satu tu, awak tulis. Jadi, pemfakturan. Pemfakturan ambil yang mana? Tengok. Ambil yang X sahaja. Ambil yang simbol. Ambil belakang ni. 2 bahagi 2 berapa? 1. Lepas tu, kuasa 2 tu kita satukan. So, X tambah 2 bahagi 2, 1. Awak satukan macam ni. Sebab nanti, bila awak kembang balik semua benda ni, awak akan dapat balik yang ini semua. Tak percaya, kau buat sendirilah kembang. Okey. Okey, lepas tu, tolak 2 bahagi 2 tadi apa? 1. 1 kuasa 2, 1. Ikut je. Okey, lepas tu, negatif 2. So, sini akan jadi X tambah 1 kuasa 2. Ini diselesaikan. Negatif 1 tambah 5/2 jadi berapa? 3/2 3/2 tutup. Lepas itu kena kembang balik. Macam tu. Jadi negatif 2 dengan X tambah 1 ni satu geng. Lepas tu negatif 2 darab dengan 3/2 dia akan jadi negatif berapa? 3. So inilah namanya bentuk vertex. Ni namanya bentuk vertex. Okey. Apa tujuan bentuk vertex? Tengok muka surat berapa yang saya dah ajar tadi. Kan ada tujuan. Okey. So selesai. Okey. Seterusnya lakarkan graf itu. Okey. Bila dia kata lakarkan graf, ingat mesti lakarkan graf bentuk vertex ni mesti ada 3 benda tadi. Apa dia mula-mula? Titik maksimum atau minimum. Okey. Mana dapat? Dapat daripada bentuk vertex. So dah dapat dah tu. Mana dapat saya ajar tadi? Daripada X dengan ujung ni. Jadi kalau X tambah 1 maknanya
negatif 1. Macam tu. Negatif 3 ni kita ikut je. Okay. So, maksimum ke minimum? Tengok yang depan ni. Kalau dia negatif, graf dia masam. Bila masam, dia adalah maksimum atas tu. Okay, dah dapat dah titiknya. Kedua, mesti ada pintasan apa Y. Kalau pintasan Y, apa yang kosong? X yang kosong. Okay, mana persamaan tadi? Okay, persamaan dia ni tadi. Ambil persamaan asal. Senang je. Ambil yang persamaan fx sama dengan yang ni pun boleh. Tapi nanti leceh ada kuasa kan. Yang ni. Sebab ini asal usul persamaan. Kita olah dapat bentuk vertex. So, kita boleh je guna persamaan asal. Jadi, untuk persamaan asal, dia kata x kosong. Kan senang. Fx sama dengan negatif 2 kosong. Ni lagi senang. Macam tu. Lain lah kalau dia tak ada, awak kena kembang balik. Payah. Dah dapat dah. Lepas tu mesti ada apa? Pintasan x. Apa yang kosong? Y kosong. Jadi y kosong. Kosong sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak. Okey, apa nampak ni? Equation. Konsep equation kena dipenuhi mesti positif. Bila tak positif, semua awak alih. Selesai. Lepas tu, gunalah kalkulator. So, nanti dapat pertama, X yang pertama adalah 0.87. X yang kedua adalah negatif 2.87. Dapat ketiga-tiga benda ni, barulah awak boleh buat dia punya graf dia. Okay. So, nak buat graf dia. So, jadi negatif 2.87. Tengok julat dia. Tengok julat ni. X dia. Negatif 3 kan? Jadi, kena letak negatif 3. Macam tu. Okay, so ni letak dulu pintasan. 0.87 kat sini. Tapi X dia apa? 2. 2 kat mana tu sini? Okey dah. Jangan letak pangkal pula. Tak ada apa-apa. Tu julat. Yang kita letak pangkal ni adalah pintasan. Okey, lepas tu. Pintasan Y berapa tadi? Positif 5. Lepas tu, negatif 1, negatif 3. Negatif 1 sini. Negatif 3 sini. So, kat mana sini? Okey. Okey. Mana tadi? Kosong ni positif 5. Ada betul dah positif 5 kan? Macam bila ke bawah pula tu. Betul lah. Okey. Betul ke positif 5 ni Sekejap. Kosong tambah 5. Betul dah. Negatif 1. Negatif 3. Betul. Okey, betul. Yang ni pula. Tambah. Macam tak logik pula macam ni. Macam mana graf ni? Saya salah ni. Allah. Kerana salah. Saya salin soalan salah. Ni. Kejap. Semula. Okey, ni tadi. Patutnya tambah. Aduh, mesti awak perasan daripada tadi Okey, tak apa. Sini tolak. Okey, so jadi negatif 7/2. Dah betul dah.
So, sini akan jadi tambah 7. Sebab 2 ni 2 darab dengan 7/2 mati-mati dapat 7. Tambah 7. Jadi dia punya titik dia ni akan jadi 7. Jadi negatif 1 atas lagi. 7 kat sini, negatif 1 7 kat sini. Betul. Okey. Lepas tu awak akan buat graf dia macam ni, betul tak? Alamak, tak kenalah pula yang pintasan tu. Kejap. Skala main suka-suka hati je. Okey. Boleh dah tu. Okey. Nanti ni awak panjangkan sikit lagi sampai panjang tu jangan tegak macam ni, tak boleh. Faham tak? Dia kan graf kuadratik kan macam tu. Macam tu kan. Jadi okey. Awak panjangkan dia sampai awak jumpa macam ni. 3. Macam tu. Tu julat dia tu. Yang ni pun sama, panjangkan. Panjang lagi. Macam tu. Okey. Kalau macam yang tadi kita belajar lakukan graf tu tak boleh panjangkan sebab dia memang betul-betul julat dia macam tu. Yang ni kita boleh panjangkan. Okey. Okey dah. Lepas tu dia kata, nyatakan persamaan paksi simetri bila graf dipantulkan pada paksi Y. Okey, tadi paksi X kan? Okey, sekarang bila dia pantul kepada paksi Y, okey, awak tengok saya buat warna ni. Dia akan jadi macam mana graf dia? Okey, yang ini akan pergi sini. Yang ini akan pergi kepada 2 kat sini. 2 poin lebih ni. Ini akan pergi sini. So, dia akan jadi macam ni graf dia. Betul kan? Okey, jadi yang ini kekal. Ini kekal tak ni? Dah berbeza kan? Sini akan jadi 1 7. Betul tak? Yang lain semua sama. Pintasan 5 juga sama Patutnya sama ni. Saya punya graf ni tak betul. Okey. Macam tu. Jadi persamaan asal kita negatif 2 X tambah 1 kuasa 2 tambah 7. Jadi graf kita bila pantul paksi Y kekal masam. So biar X kita yang akan jadi apa? Positif 1. Jadi dia akan jadi X tolak 1. 7 kekal sama. Jadi nyatakan simetri kita yang ni lah. Maknanya X sama dengan 1. Itu dia. Okey?